Amalan terbaik Pejabat Pendidikan Daerah Kota Setar, Kedah. Dengan tajuk, Dari Kota Setar ke Pentas Antarabangsa, Amalan Terbaik PPD dalam memperkasa guru bimbingan dan kaunseling ke peringkat antarabangsa diketuai oleh Wan Kalim bin Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Setar, Kedah Darul Aman. Objektif pertama, memperkasa peranan GBK sekolah dalam menyertai program berimpak tinggi di peringkat antarabangsa melalui pendedahan, latihan dan sokongan sistematik. Kedua, meningkatkan keupayaan PPD Kota Setar sebagai peneraju amalan terbaik dalam menyediakan peluang pembangunan profesional kepada GBK bagi menghadapi cabaran global. Ketiga, menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah melahirkan GBK yang berdaya saing global melalui kolaborasi strategik antara PPD dan GBK sekolah. Isu atau penyataan masalah, guru bimbingan dan kaunseling, GBK, sekolah memainkan peranan penting dalam membimbing murid ke arah kecemerlangan holistik. Namun begitu, dapatan di peringkat daerah menunjukkan bahawa penglibatan GBK dalam penyertaan peringkat global masih berada pada tahap yang minimum. Hal ini berpunca daripada beberapa faktor seperti keterbatasan pendedahan kepada peluang antarabangsa, kekangan masa, serta ketiadaan sokongan sistematik yang berfokus kepada pembangunan kapasiti GBK untuk mendepani cabaran global. Situasi ini mengekang potensi sebenar GBK dalam memperluas horizon untuk menyerlah dalam pentas antarabangsa. Sehubungan itu, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Setar telah mengambil inisiatif proaktif dengan mewujudkan pengumpulan amalan terbaik dan memberi peluang kepada GBK sekolah untuk menyertai dalam pelbagai pertandingan berimpak tinggi di peringkat antarabangsa. Usaha ini selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan guru yang berdaya saing global melalui sokongan profesional yang berterusan. Pelaksanaan amalan terbaik ini adalah seperti berikut: 2 kali bengkel yang dikendalikan oleh PPD, 1 kali perjumpaan untuk pendaftaran penyertaan dan bimbingan melalui aplikasi Telegram bagi memudahkan peserta atau GBK berkongsi maklumat atau bertanya sebarang persoalan. Pada bimbingan fasa pertama, sebanyak 30 buah sekolah telah menghadiri taklimat dan bengkel terdiri dari 1 dan 2 orang GBK dari setiap sekolah. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 20 sekolah dan 1 PPD telah mengesahkan menyertai BIICC 2025. Antara impak amalan terbaik ini adalah pertama, GBK dapat menghasilkan dokumentasi amalan terbaik melalui poster dan video. Kedua, sekolah dan GBK mendapat pengiktirafan peringkat antarabangsa. Ketiga, penilaian kendiri sekolah meningkat, SKAS. Antara poster amalan terbaik dan info yang dihasilkan oleh peserta BIICC 2025 dari daerah Kota Setar, Kedah. Antara video yang telah dihasilkan oleh GBK selepas mendapat bimbingan dari bengkel yang disediakan oleh PPD Kota Setar.
Amalan terbaik PPD Kota Setar telah menepati matlamat pembangunan mampan SDG 4, pendidikan berkualiti, bertujuan memastikan akses kepada pendidikan inklusif, adil dan berkualiti serta peluang pembelajaran sepanjang hayat. Ia menekankan peningkatan kualiti pengajaran, pembelajaran dan fasiliti pendidikan untuk menghasilkan generasi yang kompeten dan berpengetahuan serta menyokong perkembangan sosial dan ekonomi yang mampan. Dengan slogan PPD Kota Setar, sentiasa mendahului. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih.